Okay, Assalamualaikum. Nama saya Ahyad Ishak. Saya berumur 37 tahun. Saya budak KL, budak Subang Jaya. Budak Subang Jaya. Okey, sebenarnya saya jalankan pelbagai bisnes, tapi salah satu daripada bisnes yang saya jalankan ialah property investment training. Maknanya saya melatih orang bagaimana nak melabur dalam hartanah dengan bijak, dengan selamat. Macam mana nak letuskan kekuatan kewangan mereka melalui pelaburan hartanah. Yang itu yang saya buatlah latihan. So sebenarnya saya banyak buat kelas-kelas hartanah, pelaburan hartanah. Sebelum ni kadang-kadang bolehlah dapat 30 orang, 40 orang kan. Tapi sekarang ni kelas yang akan datang ni saya target 1000 orang terus ni. Dan sekarang ni kita memang tak nak dah buat kelas-kelas yang kecil ni. Hanya kelas-kelas yang besar sahaja. Kerana sekarang dah ada kekuatan dari segi social media, terutamanya Facebook. Sebelum ni kalau nak tahu, saya ni ialah orang kata saya ni dah ada nama dalam pelaburan hartanah. Tapi bila tengok dalam Facebook hanya ada 10,000 sahaja follower. So kadang-kadang bila orang tengok dia tak berapa kena. Selalu masuk TV, selalu masuk surat khabar, majalah. Tapi 10,000 je ada follower. So saya pun rasa tersentak ni. So itu sebabnya saya memang terus buat pilihan pergi terus coaching dengan Najib Asadok. Dan sekarang ni saya dah ada hampir 90,000. Kita memang, bagi saya dah tak boleh terima dah. Kalau bawah 100,000 tu dah tak boleh terima. Kena ada 100,000 likes, InsyaAllah tak lama lagi. Tapi sekarang dah capai dah 90,000. So daripada 90,000 likes ni, bila kita dah tahu caranya, kerana sebelum ni saya dah belanja banyak, berbelas-belas ribu, dah 20,000 lebih kepada Facebook ni lah. Sebab kata Najib ni dia macam apa, menderma kan, menderma kepada Mark Zuckerberg kan. Tapi tak kisahlah, itu mungkin dia punya yuran kebodohan tu peringkat awal yang kita tak belajar. Itulah yang saya banyak belajar. Dah tak langgar dinding dah. Kita dah terus belajar apa yang patut kita buat. Lepas tu buat je. Bila sifu dah ajar, kita buat je dan ada hasilnya. So alhamdulillah. Ya. Sebenarnya kan orang yang berniaga ni, usahawan atau bakal usahawan, dia orang kena tahu kita hidup ni dalam dunia yang ada dua alam ni. Alam offline dengan alam online. Pendapat saya lah, zaman sekarang ni kalau kita hebat pun offline, kadang-kadang tak hebat mana pun. Kita kena belajar juga macam mana nak jual online. Kerana dunia online ni dia menakjubkan. Dia tak payah nak belanja banyak. Cuba bayang kalau satu muka surat full dekat newspaper, sebenarnya lebih RM30,000. Kadang-kadang RM40,000. Tapi kadang-kadang pembaca kita pun tak nampak pun. Tapi kalau RM40,000 kat dalam online tu, macam-macam boleh buat. Jangan cakap 100,000 likers, boleh 200-300,000 likers. Belum cerita lagi income yang kita dapat. Kerana kalau traditional punya cara ni lah, traditional advertising ni, kita tak boleh nak measure, kita tak boleh ukur. Belanja 30,000 dekat surat khabar, macam mana nak ukur? Tapi kalau dalam online ni boleh ukur. Dan cuba bayang, paling busuk lah kalau kita coaching ni, maksudnya kos marketing tu 10% daripada hasil yang kita dapat, revenue. Itu paling teruk lah, sepatutnya boleh lagi rendah. Dan kalau nak belanja kat dalam Facebook ni kan, kalau pergi coaching dengan Najib Asadok ni, apa yang saya dapati, kadang-kadang dia janji kan boleh buat serendah 1 sen. Tapi dia bohong. Kerana saya buat lagi rendah daripada 1 sen. Jadi 0.1 sen, cuba bayang. Dan kita nak menuju lagi rendah. Kalau boleh, saya nak macam dia. Saya ternampak satu yang dia buat, dia 0.07 sen, cuba bayang. Kita belum sampai level tu. Itu dah level maha guru macam Najib Asadok. So kami menuju ke sana. So cuba bayangkan kalau saranan saya macam ni lah kepada usahawan yang bakal usahawan, kalau tak nak belajar, tak apa, buat sendiri, langgar dinding, dah tergeliat, dah tersadung, dah terjatuh, dah tersungkur, lepas tu dah belanja ratus-ratus ribu agaknya, tak ada hasil. Kalau ratus-ratus ribu ada hasil tak apa, kalau tak ada hasil boleh teruskan saja. Tapi saya sangat sarankan, ialah zaman sekarang ni duit pun susah kan. So kita nak pastikan apa yang kita ada tu kita maximize, optimize,
belajar dulu, bukan banyak sangat pun, tapi pulangan dia melimpah ruah, berlipat ganda. So saya sangat-sangat happy. Wow. So kepada itulah, kepada Najib As-Sadok, saya sebenarnya setiap hari ni saya bersyukur dapat berjumpa seorang sahabat lah, seorang insan yang saya boleh panggil seorang sahabat yang dah tunjukkan jalan saya di dalam dunia Facebook dan online. Saya tak tahulah macam mana nak syukur lagi, kerana saya sangat happy lah dengan apa yang Tuan Najib dah ajar kepada saya dan tim saya, dan insya-Allah kerana apa-apa yang Tuan Najib dah ajar ni, saya dapat lagi nak menyampaikan dakwah saya tentang pemilikan hartanah dalam kalangan orang Melayu. Itu sebabnya perjuangan saya nak belajar ilmu internet, ilmu Facebook ni pun kerana saya nak memperjuangkan perjuangan saya mendidik orang Melayu memiliki tanah di tanah air sendiri untuk memperjuangkan pemilikan hartanah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Najib As-Sadok. You are the best, awesome. Terima kasih. Momentum internet memang paling power.